diberi keiznan oleh Allah SWT, sama-sama kita menggunakan salat maghrib berjamaah, dan di mana kita bersama dengan bagi Ustaz untuk kita mendengar kuliah yang dilakukan oleh beliau. Jadi sebelum itu saya ulang lagi makluman tentang hijrah di Surau ini yang akan dilangsungkan pada 20 hari bulan 6 nanti, iaitu hari Sabtu malam Ahad, yang mana bagi Ustaz Hafiz bin Ishaq akan bersama kita lah, iaitu pegawai penyelidik apa ni, Jabatan Bukti Wilayah Persekutuan. Jabatan Bukti Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi masa itu kita akan adakan anggota royong pada hari 20 bulan lah, selamat datang berhutang, dan minta tuan-tuan dan puan-puan dapat sama-sama kita membantu lah untuk memberikan persiapan pertemuan tersebut. Jadi yang kedua, untuk sumbangan tuan-tuan bolehlah salurkan kepada saya dan tuan-tuan Negeri Khidmat ataupun QR code. Jadi tuan-tuan bolehlah bertindak seperti yang telah saya maklumkan. Jadi dengan segala hormatnya silakan bagi Ustaz untuk memulakan kuliah kita. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim lana bil khair. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dilimpahkan kehidupan kita dengan rezeki dan juga nikmat yang tidak terhitung dan berterusan. Juga bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan Islam inilah menjadi asbab tercabutnya, ataupun dengan iman dan Islam inilah menjadi asbab lapangnya dada kita untuk kita melaksanakan kebaikan. Kalau tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kehidupan seseorang hamba-Nya adalah bila mana dada tu lapang nak buat baik, hati tu mudah menyambut kebaikan, hati tu tidak ada raib, tidak ada keraguan dalam hati tu bila kata nak buat kebaikan. Contoh kata tengah duk sembang sedap-sedap, nak sembang pasal orang pula lagi sedap. Sembang pasal akhirat ni tak sedap, 5 minit cukup. Kalau sembang pasal orang ni 2 jam. Tengah duk sembang sedap, azan. Katakan ni dalam hati tu, bila dengar azan ni ada keraguan, nak semayang dulu ke nak terus sembang. Sebab kalau kata solat dulu nak sembang balik, dia tak sama lah, tune tu tak sama, nada tu tak sama lah. Jadi nak sembang dulu ke nak solat dulu, tu right, tu ragu-ragu.
Nak buat baik dulu ke nak terus sembang tu? Tengah duduk seronok tengok drama dekat televisyen, waktu tu azan katakan, nak sambung tengok ke nak solat? Siap-siap nak solat. Atur tu keraguan dalam hati kita. Malam ni katakan ada majlis ilmu, nak pi ke tak malam ni? Tu tu nak pi ke tidak? Nak pi macam tak larat malam ni. Siapa dia bagi boleh? Ustaz Khursyid. Lagi berat. Lagi kata berat lagi. Tapi kalau kata hati yang tercabut daripada hati yang dilapangkan dadanya, jiwa yang dilapangkan dadanya untuk buat kebaikan, dia tak ada ragu lah. Bila kata tahu sekali nak maghrib, nak solat jemaah, ada majlis ilmu, dia tak ada nak pergi ke tidak. Dia tak ada right tu, tak ada lah. Terus dia menyambut kebaikan tu. Kalau kata nak sedekah ke, tak ada keraguan dah. Nak bagi ke tak? Tak payah kot. Kan tak ada keraguan dalam hati dia. Dia terus bagi. Kalau asal nak bagi, dia bagi. Nabi dan para sahabat bukan kata benda baik yang biasa ni. Perang. Perintah perang ni dikeluarkan. Kutiba alaikumul qital. Telah tertulis untuk kalian ni berperang. Dahsyatnya iman mereka ni tak ada right tu, tak ada. Nak sambut perang tu tak ada right, tak ada keraguan. Tak ada kata kalau pergi perang lagi, kalau aku mati siapa nak jaga anak bini aku? Kalau aku mati lagi, bini aku kawan aku sambang lah. Dia tak ada fikir macam tu lah. Dia la raiba fihi. Tak ada keraguan dalam hati dia, terus dia sahut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikala waktu Nabi tengah down, Nabi tengah hilang semangat. Bila berdakwah je orang tolak, bila dakwah orang keji, orang hina dia. Allah firmankan kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Buat apa hampir tengok orang yang tolak dakwah tu? Tengok nikmat yang kami bagi ni, di mana kekuatan yang kau dapat untuk berdakwah, yang Tuhan kena tengok. Daripada mana hang dapat kekuatan nak ketuk pintu rumah orang, ajak kepada kalimah la ilaha illallah? Daripada mana kekuatan tu? Melainkan alam nashrah laka sadrak. Kami yang bagi kekuatan tu. Kami yang bagi semangat tu. Kami yang bagi kekuatan untuk engkau bercakap tentang kami. Kami yang bagi kekuatan untuk engkau beribadah kepada kami. Alam tak cukup ke nikmat yang kami bagi tu? Itu sebesar-besar nikmat dalam hidup ni. Bila dada kita ni lapang nak buat baik, tak ada keraguan dah di saat kita nak menyambut perintah daripada Allah. Kalau kata Allah suruh tutup aurat ni, tak ada keraguan dah dalam jiwa dia. Kalau kata kena tutup aurat, dia ambil tahu nak kena tutup macam mana, tutup bahagian mana, dia ambil mendalam lagi. Itulah orang yang tidak ada keraguan dalam jiwa dia. Bila kata kena perintah solat, dia akan dalami. Dia tak persoalan pasal apa nak kena sembahyang, kenapa nak kena solat dah. Dia dalami lagi solat tu. Bismillah. Dia dalami lagi solat tu untuk dia dapat melaksanakan perintah Allah dengan bersungguh-sungguh. Jadi usaha kita dalam menuntut ilmu, usaha kita dalam mendalami agama, inilah bukti-bukti kita kepada Tuhan bahawasanya tak ada keraguan dalam hati. Bila hang suruh aku sembahyang, hang suruh aku puasa, aku dalami lagi ilmu tentang solat, aku dalami ilmu tentang hukum hakam, supaya aku boleh laksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan. Bila hang suruh aku beriman dengan hari akhirat, aku dalami tentang ilmu-ilmu tentang al-ghaib, tentang hari akhirat, tentang alam barzakh, tentang kematian. Kalau nak buktikan hati ni tak ada ragu-ragu dengan cerita-cerita dan ilmu-ilmu akhirat. Jadi demikianlah yang sedang kita usahakan dalam diri kita. Itulah perjuangan kita sehingga sampailah ke satu tahap
tidak ada lagi keraguan dalam hati kita untuk melakukan amal ibadah dan juga kebaikan. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Yang mana tafsirannya yang lain juga menyebut itulah kitab yang kalau hang dalami kitab ni, dia akan cabut segala keraguan untuk melakukan kebaikan. Tak ada lagi lah, kebaikan bukan lagi optional, bukan pilihan lah. Kebaikan bahkan satu masa jadi keperluan dalam hidup kita. Yang tu yang kita nak. Baik tu jadi perlu untuk diri kita. Amal ibadah ni jadi perlu untuk diri kita. Yang tu jiwa yang kita nak. Itu perkara yang kita nak suntik dan itu yang sedang kita usahakan. Jadi semoga dengan itu kita harap agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melapangkan dada kita untuk melaksanakan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kita di hari akhirat nanti bersama dengan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Rasa macam lama tak mendengar sini. Minggu lepas dah? Bulan lepas dah? Bulan mana? Ada? Bulan lepas? Ada? Oh, rasa macam lama. Raya haji tu. Baik. Jadi kita kembali kepada kitab Tazkirah bi Ahwal al-Maut. Bab, masih dalam bab perkara yang membolehkan kita memohon kematian. Dulu kita belajar bab tak boleh minta mati kan, atas mudarat yang menimpa kita tak boleh kita mohon kematian. Ingat lagi tak hukum ni apa? Atas mudarat yang menimpa kita, apa hukum kalau kita minta mati? Kena sakit, kehilangan ke? Tak kira lah, hilang apa? Hilang orang yang kita sayang ke? Kehilangan harta yang besar ke? Tak tahan sangat kita minta mati. Ya Allah, daripada hang uji aku macam ni, lagi baik hang bagi aku mati terus, senang. Kan? Apa hukum minta macam tu kat Tuhan? Ingat lagi tak? Hukum dia apa? Haram ke makruh? Haram. Haram halal. Ingat lagi tak? 3 kali boleh hang sana. Apa hukum memohon kematian atas mudarat yang menimpa diri kita? Haram ke makruh? Saya kena buat ujian tulis tu lepas ni. Tak main dah. Ingat pengurusi yang bila. Ingat, umumnya memohon kematian atas mudarat yang menimpa kita makruh. Huruf besar itu. Makruh. Semua huruf besar, makruh. Cuma kalau dia mohon kematian tu, dia usahakan doa dia tu, dia buat benda-benda bahaya. Yang tu jatuh haram. Dia telan Panadol sampai sepapan, contoh. Ataupun dia telan ubat batuk sampai 3 botol. Yang tu haram. Dia memohon kematian dan dia berusaha ke arah tu, macam nak bunuh diri lah. Jadi yang tu jatuh haram. Tapi sekadar dia mohon kematian, dia tak tahan sangat dengan ujian yang Tuhan bagi tu, dia, ya Allah, lagi baiklah hang bagi aku mati, ya Allah, janganlah uji aku macam ni. Itu jatuh pada makruh. Cuma makruh ni kita kata apa? Kesan dia, akibat dia mengangkat fadilat yang sepatutnya kita dapat. Patut-patut dengan ujian tu kita dapat pahala yang besar. Tapi bila hang buat benda makruh, maka terangkat pahala tu, tak dapat apa. Cuma taklah sampai ke tahap berdosa, tapi tetap rugi. Bukan rugi, tak untung. Dia tak untung. Kalau dia berdosa, buat benda haram, dia jadi rugi. Tapi kalau dia buat benda makruh, dia jadi tak untung. Buat keluar modal tapi tak dapat balik, untung dapat modal balik. Jadi tak untung apa lah. Jadi tu akibat daripada melakukan perkara yang makruh. Dalam solat kita buat benda makruh. Contohnya, solat sah dah.
sah. Tapi fadilat solat dia tak dapat. Dalam wudu dia buat benda makruh, wudunya sah tak? Sah. Tapi fadilat wudu tak dapat. Besar fadilat wudu tu, setiap titisan tu diampunkan dosa, bangkit di hari akhirat, muka bercahaya. Untuk orang yang rajin mengambil wudu, tapi kalau dia buat benda makruh, semua ni dia tak dapat. Tapi wudunya sah, boleh pakai untuk solat. Dalam puasa tak buat benda dosa, tapi banyak buat benda makruh, lena banyak hari. Bangun solat, lepas solat lena balik. Asar tadi dia bangun pula, ada lena balik. Tidur sepanjang hari, makruh. Mandi sepanjang hari, lepas subuh mandi, masuk zuhur pula mandi lagi, masuk asar pula mandi lagi. Mandi sepanjang hari, makruh. Puasanya sah, tapi terangkat fadilat, tak dapat fadilat. Jadi dalam ujian kita buat benda yang Tuhan dan Allah dan Rasul ni tak suka, benci, cuma tak sampai jatuh ke dosa, akibatnya adalah menyebabkan fadilat terangkat. Patutnya dengan ujian tu dapat pahala yang besar, tapi akhirnya tak dapat apa. Kita bagi contoh apa? Satu orang perempuan yang pada zaman Nabi SAW ada satu orang perempuan yang kehilangan anak, sakit. Kehilangan anak benda paling sakit dalam hidup. Dia kehilangan anak kecil dah. Nabi suruh bertakwa sebab nampak gaya menangis tu macam nak meratap dah. Nabi kata, ittaqullah. Sampai duk minta matilah apa semua ni. Nabi kata bertakwa pada Allah. Dia marah lagi. Dah tak hadap macam mana yang aku hadap. Padahal kawan tu meninggal anak 6 orang waktu hidup. Nabi ni anak 7 orang, 6 orang meninggal waktu dia hidup. 6 orang dia kebumikan, kecuali Fatimah. Nabi balik rumah, perempuan ni baru sedar ada orang tegur dia. Tadi yang marah tu Nabi. Dia rasa bersalah, dia pun pergi minta maaf kat Nabi. Nabi kata apa? Sabar itu pada hentakan yang pertama. Maksudnya apa? Hang terlepas dah pahala sabar. Patutnya tadi tu hang kena sabar lah. Hang bukan boleh tangguh sabar. Sabar ni tak boleh tangguh. Orang tu maki kita, kita numbuk muka dia, kita kata esok aku sabar. Tak boleh tangguh. Kan macam tu lah, kehilangan seseorang yang kita sayang sekalipun. Tak apalah, hari ni aku meratap sungguh-sungguh, koyak baju, cukup ke kepala semua, esok aku sabar. Tak guna dah. Waktu tu kena sabar lah. Perempuan tu pun sama lah, duduk menangis terisak-isak sampai memohon kematian semua ni. Nabi kata, habis lah. Sabar tu pada hentakan pertama, hendak tangguh sabar tu. Esok, lusa, minggu depan baru nak sabar, tak guna lah. Sabar ni waktu kita hadap tu terus kena sabar lah. Tak boleh lepas tu kita baru nak sabar. Dah terlepas kan nak sabar apa lagi. Kan bergaduh laki ni pun nampak muka bini dia. Dia kata, malam tadi aku sabar. Malam tadi sabar apa? Ada pun nampak lah. Tak sabar lah. Kan? Jadi sabar tak boleh tangguh. Jadi macam tu lah, bila kita diuji dengan sesuatu sampai kita tahap jangan mohon kematian, Nabi kata. Jadi kawal diri kita, jangan sampai buat benda yang Allah dan Rasul benci. Atau bab yang boleh, bab yang tak boleh. Yang ni bab yang dibolehkan. Apa dia bahagian-bahagian yang dibolehkan? Yang pertama adalah mohon kematian atas keadaan kita mati. Ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Tuhan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Boleh. Kita mohon pada Allah untuk keadaan kematian kita. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan aku beribadah. Boleh. Mohon mati atas keadaan kematian kita. Ya Allah, permudahkanlah urusan jenazah aku nanti. Yang tu boleh. Mohon kematian atas keadaan kita mati. Itu yang pertama. Yang kedua, bila di saat kita menjadi sumber fitnah. Di saat kita menjadi sumber fitnah, kita jadi sebab dosa pada masyarakat. Waktu tu boleh mohon kematian sebab takut-takut kita menanggung dosa yang banyak. Seperti mana apa yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam ni dia kata apa?
ya laitani mittu qabla hadha. Tuhan, lagi baik hang matikan aku sebelum ni lagi. Yang pertama, kerana dia takut dia jadi sumber fitnah. Sebab bila mana masyarakat dia, kaum dia begitu yakin mengatakan yang dia ni berzina, takut-takut kerana orang lain ambil contoh. Takut ada orang ambil contoh. Sebab Maryam ni dia dah jadi salah seorang sandaran agama dalam kaum dia. Orang pandang Maryam ni wanita yang suci, kuat beribadah, waliullah dan sebagainya. Tiba-tiba orang kata dia berzina. Bila orang kata dia berzina, takut ada manusia lain yang mencontohi fitnah ni. Jadi orang lain pun berzina, contoh ada orang yang berzina, kena tangkap. Kena tangkap ni, siapa ajak hamba ni berzina? Maryam pun berzina. Dia jadi alasan, dia jadi hujah. Macam kita kata di kalangan kita ni, kalau orang yang ada sandaran agama buat maksiat di khalayak ramai dengan orang biasa yang buat maksiat, tak sama kesannya. Dia penagih dadah, diisap dadah depan orang, kita nak kata apa? Dia penagih dadah kan? Dia tu kaki botol, balik pukul 3 pagi rumah dia mabuk-mabuk, kita nak kata apa? Memang dia tu dah kaki botol lah. Tapi bila masa satu orang ustaz mengajak kematian, tiba-tiba orang nampak dia minum arak depan rumah dia. Bukan ustaz ni lah, ustaz lain lah, contoh ustaz lain lah. Kita tengok orang nampak dia minum arak depan rumah dia, apa kesan dia? Kan tak sama, kesan dia tak sama. Satu orang tu dia memang panjang tangan, suka mencuri. Satu hari kena tangkap curi motor orang. Orang nak kata apa? Memang dia tu panjang tangan pun. Tapi tiba-tiba dapat tahu satu orang ustaz ni pergi solat duit sampai 3 juta. Orang nak kata apa? Dia akan jadi sumber fitnah. Lepas tu bila tangkap budak-budak mencuri, ustaz mencuri sampai 3 juta, orang nak kata apa? Dia akan menjadi alasan untuk masyarakat buat dosa. Orang tu memang kaki gelap malam dah, kena tangkap dengan tengok kuasa agama. Kita nak kata apa? Dia memang kaki gelap lah. Tiba-tiba satu malam tu kelab tu kena serbu, ada tu imam kampung kita, kampung lain lah, ada tu imam kampung kita kat situ. Orang nak kata apa? Dia akan jadi alasan pada orang lain untuk buat maksiat. Kita pun duk tangkap kena serbu satu gelap malam tu, tengok budak-budak kampung kita ni siapa ajak hampa masuk gelap malam. Hari tu kami tengok ustaz masuk. Nampak tak? Dia tak sama. Orang yang ada sandaran agama dalam masyarakat, bila dia buat maksiat secara terang-terangan, kesan dia tak sama macam orang biasa buat. Kesan dia tak sama macam ahli maksiat buat. Ahli maksiat tu memang ahli maksiat dia, orang tak akan contohi dia. Satu orang yang masyarakat kagumi dia, satu orang yang masyarakat hormati kerana agamanya, tiba-tiba dia melakukan maksiat secara terang-terangan, orang akan contohi. Masyarakat mungkin akan diam, tapi dalam diam mereka mencontohi sikap buruk yang dibawa oleh orang yang ada sandaran agama ni. Sebab tu bahaya. Sebab itulah Maryam bila jadi macam ni, ya Allah, lagi baik hang matikan aku. Sebab takut-takut nanti ada orang yang contohi fitnah ni, sedangkan aku tak buat. Nanti pakat kau berzina habis bagi alasan apa? Waliullah pun berzina, nak kata apa? Kami ni lagilah, iman kami ni bukan kata senipih bawang, kulit bawang pun tak cukup, lagi nipih daripada kulit bawang. Maryam pun berzina, kami ni apa tahu lagi. Ada jadi alasan. Satu orang bapa yang buat satu kesalahan ataupun maksiat terang-terangan depan anak, bila anak tu buat, mak dia marah, anak kata apa? Pak pun buat juga, ayah pun buat juga. Nampak tak? Itulah sumber fitnah namanya. Betul kita ni, mak bapak dan sebagainya, jangan buat dosa terang-terangan depan anak. Jenis mulut ni tak boleh, tak mengumpat orang tak boleh, tapi hanya kan mengumpat orang depan anak hang. Dia anak tu buat. Bila anak tu buat disebabkan kita duk buat depan dia,
kita dah jadi sumber fitnah dia. Maka dosa yang dia buat asbab meniru perbuatan kita. Dosa tu bukan bahagi dua, dosa tu jadi double. Satu dapat kat dia, satu dapat kat kita. Itu bahayanya. Kan? Jadi demikianlah yang dikatakan sumber fitnah. Jadi kalau kita ni jadi sumber fitnah dalam keluarga, katakan kita ada perangai yang tak elok, anak-anak contohi habis, dan kita rasa macam dah terlambat dah, nak tegur pun tak boleh dah, semua pakai duk tuduh aku buat benda ni dulu, padahal aku dah tinggal lama dah. Jadi dia takut dia ni jadi sumber dosa dalam keluarga dia, dalam masyarakat dia. Maka dia boleh doa, Tuhan, daripada aku ni mendapat lambakan dosa, daripada dosa lama-lama aku, maka dia bagi baik engkau matikan aku. Waktu tu boleh mohon kematian. Yang ketiga, bila mana kita ni mendoakan untuk kaum kita. Bukan, yang ketiga, kalau kita takut kaum kita terkena azab daripada Allah. Contohnya yang berlaku kepada Maryam ni juga. Bila mana dia difitnah oleh kaum dia telah melakukan dosa besar secara besar-besaran, maka telah menuduh Maryam ni berzina tanpa menghadirkan saksi. 4 orang saksi tak cukup. Bukan kata tak cukup, tak ada pun saksi. Jadi satu orang yang menuduh satu orang berzina tanpa menghadirkan 4 orang saksi lelaki yang adil ni dikira berdosa besar. Kalau dia bawa main 2 pun tak cukup, dosa besar juga. 3 pun dosa besar, kena cukup 4. Tak cukup dia punya kelayakan dia. Jadi kaum dia ni buat satu dosa besar terhadap diri dia. Dia takut azab menimpa kaum dia. Dia minta, ya Allah, ya laitani mitu qabla hadza, Tuhan lagi baik aku mati sebelum ni. Yang tu dibolehkan. Jadi katakanlah kita ni difitnah oleh keluarga kita, difitnah oleh orang kampung kita, ataupun satu tempat tu telah melakukan kezaliman terhadap diri kita, sayang kita kepada orang sekeliling kita, pada keluarga kita, tak mau kalau Allah ni bagi pembalasan pada anak-anak mereka, pada pasangan mereka. Kita takut orang habaq kat kita tu kita tak kisah sangat, takut azab tu terkena sekali dengan anak bini dia. Yang tu kita kesian. Jadi waktu tu kita kesian dengan keluarga-keluarga orang yang menzalimi kita ni. Kita minta, ya Allah, matikanlah aku. Kurang-kurang bila aku mati ni, terhentilah mulut dia ni daripada duk fitnah aku. Kan? Yang tu dibolehkan. Dan yang keempat, bila mana kita ni tak boleh hindarkan diri kita daripada melakukan dosa besar. Di mana-mana pun ada dosa besar yang kita terbuat. Nak di zaman fitnah, Nabi sebutkan satu orang lelaki bila dia melalui sebuah kuburan, dia kata apa? Ya laitani kuntu makanak, Tuhan, alangkah baiknya kalau inilah tempat aku. Nabi SAW menggambarkan akan sampai satu zaman yang mana mati tu lagi baik daripada hidup. Kerana bila dia hidup, dia tak boleh tinggal dosa. Pergi mana-mana pun ada dosa. Dalam rumah buat dosa, keluar pada rumah bercampur dengan orang pun tak boleh hindar daripada dosa. Pergi ke tempat pekerjaan pun tak boleh hindar daripada dosa. Masuk dalam rumah Allah pun kadang-kadang ada je fitnah sampai ke telinga kita ni. Kan, tak boleh nak hindar daripada melakukan dosa-dosa besar. Sampai rumah Allah pun, rumah Allah tu selamat. Kita ni hak duduk dalam tu tak selamat dah. Hak duduk dalam tu pun banyak isu-isu yang melibatkan dosa-dosa besar. Berlaku penyelewengan, khianat, pecah amanah dalam rumah Allah. Berlaku hasud menghasut dalam rumah Allah. Yang menyampaikan agama pun hasud menghasut dalam rumah Allah. Berlaku dosa besar tu di mana-mana. Dahsyat. Jadi satu zaman tu yang mana pergi mana pun tak boleh hindar daripada dosa-dosa besar. Waktu tu boleh untuk dia mohon kematian. Tempat dia ke, negara dia ke dijajah contoh, tak boleh nak ikut syariat Allah. Siapa pakai tudung ke kena seksa, siapa sembahyang ke kena seksa, siapa yang masuk ke masjid kena seksa.
maka dihalang untuk hidup dalam syariat, waktu tu boleh mohon kematian. Kan macam contoh kita dijajah orang, mai tentera luar ni, mai tentera kafir ni mai jajah kita ke contoh, siapa pun tak boleh buat amal ibadah dan ikut syariat Allah, waktu tu boleh mohon kematian. Sampai nak semayang pun semayang bawah, semayang senyap-senyap, sentiasa ada mata-mata yang melihat kita ni untuk melaksanakan amal ibadah, waktu tu boleh mohon kematian. Demikian pada muka surat 21 ni, Abu Umar bin Abdul Birri mengatakan dalam bukunya berjudul At-Tamhid wal Istizkar, daripada Zadan Abu Umar daripada Alim Al-Kindi. Ini tabi'in Alim Al-Kindi. Dia berkata, suatu hari aku duduk bersama Abu Abbas Al-Ghifari. Abu Abbas Al-Ghifari ni sahabat, maksudnya ni zaman sahabat, bukan zaman Nabi. Nabi dah wafat lah. Dan dia melihat sekumpulan orang menderita penyakit tifus. Penyakit tifus ni ta'un, penyakit ta'un. Jadi satu masa, dalam riwayat yang lain ada yang kata peristiwa ni berlaku pada hari Arafah, waktu orang tengah wukuf di Arafah. Tengah wukuf tu, ada sebahagian manusia ni kena kuarantin, tak boleh campur dengan jemaah haji lain. Jadi rupa-rupanya yang kena kuarantin ni adalah orang-orang yang terkena penyakit ta'un. Kalau zaman now ni dia panggil apa? Kolera. Sebab kita dah lama dah tak ada ta'un ni kan. Dia panggil sebagai wabak kolera, kalau tak salah saya. Boleh Google tengok. Kolera. Dia sejenis bakteria yang serang saluran penyahtinjaan. Ni saluran buang air besar ni. Bakteria ni dia attack bahagian tu. Dia attack usus dengan saluran penyahtinjaan. Tu bakteria tu. Jadi bila bakteria ni diserang bahagian tu, badan kita ni bagi respon, bagi reaksi. Jadi apa reaksi badan? Reaksi badan ni dia akan muntah dan cirit-birit tanpa henti. Sebab itulah cara dia nak buang bakteria tu. Jadi orang nak kena wabak ni, dia kena minum banyak air. Kena minum banyak, kencing terberak, muntah. Tak apa, buat sampai bakteria tu hilang. Dia akan muntah, cirit sampai bakteria tu hilang. Itulah, di samping dia kena makan benda-benda berkhasiat, madu ke, zaitun ke, ini semua ada antibakteria secara semula jadi kan. Cuma zaman tu air tak banyak, itu masalahnya. Sebab salah satu kaedah rawatan, dia kena minum banyak air. Di zaman tu airnya tak banyak. Jadi sebab itulah umumnya siapa yang kena ta'un ni mati. Sebab tak cukup air, dehydrate, berak, muntah sampai air pun tak ada dalam badan, mati ya. Tu kolera, penyakit ta'un. Dan sebab itulah zaman dah kurang dah penyakit ta'un ni. Sebab kaedah rawatannya dah ada kan. Jadi umumnya kira siapa yang kena ta'un ni kira matilah. Kan, jadi bila melihat sekumpulan orang menderita kena ta'un ni, Abu Abbas ni dia kata apa? Dia kata, wahai penyakit ta'un, wahai ta'un, datanglah kepada aku. Perbuatan dia minta ta'un ni seolah-olah minta matilah. Sebab umumnya siapa yang kena ta'un ni mati. Jadi bila dia tengok keadaan orang duk kena ta'un ni, dia kata, wahai ta'un, ambillah aku. Wahai ta'un, bagi kena aku. Sebab seolah-olah keadaan ni dia minta matilah. Jadi Alim Al-Kindi, tabi'in ni tegur sahabat. Dia kata, mengapa engkau berkata demikian sedangkan Rasulullah SAW bersabda,
la yatamannayanna ahadakumul maut li dhurrin nazala bih. Jangan kau mohonkan kematian atas mudarat yang menimpa. Alim Al-Kindi ni tegur, kenapa hang minta macam tu? Macam minta matilah, sedangkan Nabi halang kita ni minta mati. Jadi Abu Abbas pun menjawab. Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil maut sitan. Nabi pernah bersabda, aku dengar, bersegeralah mati kalau 6 perkara ni berlaku. Bersegeralah mati kalau 6 perkara ni jadi dah dekat kita. Tu hadis ni penting. Maksudnya kalau jadi 6 perkara ni, mati lagi elok daripada hidup. Tu maksudnya. Badiru bil maut sittah. Bersegeralah mati. Umur pendek pun tak apa kalau ada 6 perkara ni. Yang pertama, imratas sufaha. Bila orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Tanda-tanda yang pertama, bila mana zaman tu orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin. Apa maksud bodoh? Bodoh tu maksudnya apa? Bodoh tu maksudnya apa? Dia kata jahil. Kalau kata jahil, patutnya dia kata imratan jahil, pemimpin yang jahil. Jahil bodoh, sufaha pun bodoh. Jadi bodoh tu maksudnya apa? Tak tahu Ustaz, kami tak nak sebut bodoh-bodoh ni. Bagus orang sini. Bodoh tu apa? Tak pandai. Tak pandai ni. Apa beza bodoh dan tak pandai? Baik. Kalau tak pandai? Tak pandai tu ada ilmu tak? Tak pandai, dia belajar. Dia belajar juga, tapi dia tak faham. Dia belum pandai. Belajar satu benda, kena ulang lagi, tak pandai juga. Main kali ke 10 baru dia pandai. Itu tak pandai. Tak pandai ni, dia belajar, cuma dia tak pandai lagi. Macam budak lah, tak pandai berjalan kan, tapi dia belajar. Dia bertatih jatuh, bertatih jatuh sampai 10 kali bertatih, baru dia mulaikan langkah pertama. Tu baru dia start pandai. Tadi tu dia tak pandai lagi. Tapi adakah budak yang kita kata baru bertatih nak belajar jalan, jatuh? Ada kita kata bodoh budak ni? Ada kita kata itu? Sebab dia tengah belajar, dia tak pandai. Jadi bodoh ni apa? Bodoh ni, dia tak tahu satu benda, tapi dia tak mau belajar. Yang tu betul bodoh. Dia tak tahu, tapi dia tak mau belajar. Yang tu betul bodoh. Tu baru bodoh namanya. Malam ni kita belajar pasal bodoh. Baru tahu bodoh tu apa. Tahu dia bodoh. Itu lagi banyak tak tahu betul dia bodoh. Bodoh ni dia tak tahu satu benda tapi tak mau belajar. Tak tahu baca Quran tapi tak mau belajar. Yang tu bodoh. Tapi kalau belajar Quran sampai 10 tahun tak pandai-pandai, yang tu kita tak kata bodoh. Tu kita kata tak pandai lagi, belum pandai. Ustaz, saya dah tukar tok guru sampai 5 orang. 2 tok guru dah meninggal dunia. 2 tok guru dah meninggal dunia. 3 orang lagi ni ustaz muda dah tukar kahwin dia pindah ke tempat lain. 5 tok guru dah. Tak boleh, salah yang sama, tempat yang sama. Mai tok guru baru masuk balik alif lam mim. Mai tok guru baru masuk alif lam mim. Ingat kat bila patah balik tu betul yang baca. Dah, salah sama. Tempat yang sama, salah yang sama. Kita nak kata bodoh, dah tak pandai.
Bukan bodoh. Bodoh ni tahu tak pandai, tahu tak kerti, tak boleh baca tapi tak mau belajar. Yang tu yang Tuhan marah. Tahu tak kerti pasal agama, tak kerti sembahyang tapi tak mau belajar pasal solat. Yang itulah bodoh. Bukannya belajar tak faham-faham, belajar tak pandai-pandai. Yang ni dimaafkan. Sebab tu kita disuruh sentiasa menuntut ilmu, supaya kita dalam kategori orang yang menuntut ilmu. Maka kita tak dipertanggungjawabkan atas salah silap kita. Kalau sengaja tu kenalah, tapi kalau tak sengaja tersilap dalam solat kita tersilap faham dan sebagainya, dimaafkan ke atas diri dia, kerana dia tengah belajar. Kita tengah duk belajar mengaji, baca seorang-seorang kat rumah, memang jadi pro lah. jadi qori. Kalau kat rumah kita jadi qori, tapi kita confirm mesti ada salah. Sebab bila baca depan guru kita, berlambak, bukan kata sikit, berlambak salah kita. Tapi bila baca seorang jadi pro. Waktu kita jadi pro tu, kalau ada salah silap, dimaafkan. Sebab hang tengah belajar. Jadi jangan berhenti belajar. Tapi nak kata, yang dikatakan bodoh ni adalah orang yang dia tak tahu satu benda. Contohnya imratas sufaha, dia tak pandai pun mentadbir, dia tak pandai pun memerintah, dia tak reti pun soal rakyat ke apa, dia tak reti, tapi dia nak jadi juga pemimpin. Itulah imratas sufaha. Itulah pemimpin yang bodoh. Dia tak reti langsung ni pasal pentadbir dan pemerintah. Yang dia tahu kena ada setiausaha dia. Setiausaha dia ni dia bagi nasihat ni, penasihat dia kan. Orang tu bagi nasihat dekat dia, bagi pilihan dekat dia, bagi apa, dia pilih je. Dia tak reti pun nak mentadbir ni, tak reti pun nak memerintah apa semua ni. Dia tak ada pun ilmu pentadbiran ni, tak ada. Ilmu memerintah ni tak ada pun dalam jiwa dia. Tapi nak juga jadi pemerintah. Itu imratas sufaha. Ada yang kata yang tu. Ada yang kata juga dia satu orang pemimpin yang tak ada langsung agama dalam jiwa dia. Tak reti ni. Kata agama ni jahil langsung. Sembahyang apa pun tunggang langgang, baca Fatihah pun tak reti, tapi masyarakat angkat dia jadi imratas sufaha. Imrah, dia jadi pemimpin. Maka di saat orang-orang ni diangkat menjadi pemimpin, itulah salah satu tandanya mati tu lagi baik. Sebab keadaan jadi begitu huru-hara dengan pemimpin yang macam ni naik. Itu benda pertama yang berlaku. Yang kedua, wa kathratas syurat, banyaknya penguat kuasa. Syurat ni juga, kalau dalam bahasa Arab dia bawa pada syurtah. Syurtah ni apa? Polis, penguat kuasa pemerintah. Yang kedua, tanda-tandanya adalah terlalu banyak ataupun lambakan penguat kuasa. Orang-orang yang akan memastikan apa saja kehendak pemerintah yang bodoh ni nak, dia buat, walaupun benda tu bercanggah dengan agama, walaupun benda tu bercanggah dengan kemanusiaan, walaupun benda tu jelas zalim. Wa kathratas syura, penguat kuasa ni tetap akan laksanakan kehendak daripada pemerintah-pemerintah bodoh ni tadi. Tu banyaknya penguat kuasa pemerintah yang bodoh tu. Wa kathratas syura, berlakunya undang-undang dan penguatkuasaan yang tak masuk akal, yang menyusahkan rakyat. Wa kathratas syura, maka buat siapa saja yang bertentangan dengan arahan-arahan yang mana walaupun menzalimi masyarakat, walaupun menzalimi rakyatnya yang tersendiri, mereka tetap laksanakan juga. Maka itulah tanda yang kedua, Nabi kata. Yang ketiga, wa bai'al hukum, berlakunya jual beli hukum. Undang-undang dijual, tu wa bai'al hukum, undang-undang menjadi jual beli. Maksud apa undang dijual beli ni? Maksudnya undang-undang ni boleh dibeli lah. Orang yang tak ada duit kena dakwa, tak ada duit
Tak ada siapa boleh dia tak boleh upah mana-mana lawyer ke, tak boleh upah ataupun tak boleh rasuah mana-mana hakim ke, tenggelamlah dia dalam penjara. Tenggelamlah dia. Curi duit tabung masjid RM50. Dalam tabung tu ada 500. Dia ambil 50. Kalau dia orang jahat, dia ambil 500 tu. Faham tak? Dalam duit tabung masjid tu ada RM500. Dia curi 50. Dia tak ambil RM50. 500 tu dia tak ambil. Dia ambil 50. Maksudnya apa? Boleh jadi dia terdesak. Kalau dia jahat, dia ambil 500 tu. Kena hukum penjara 5 tahun. RM50 tu 5 tahun kena hukum penjara. Tu pun dia bagi tahu kat hakim, saya terdesak datang nak minta kat siapa. Tengok tabung masjid tu tercongok elok kat situ, kunci bedak. Saya buka-buka ada 500, saya ambil 50 tu beda pampers anak. Pampers anak saja RM25. Susu anak ni. Tak tahu nak minta kat siapa, saya ambil dah 50. Kan tu pun tengok dia tak kunci, saya ambil lah. Hak seorang ni pula curi 5 juta. Kena tahan hari ni, esok terlepas. Rasuah sampai 5 juta kena tahan hari ni, esok lepas. Baru semalam kita 2 hari, oh baguslah kena tangkap rasuah sampai banyak sangat. Esok lusa kena lepas dah. Aduh, wabai'al hukum. Orang hak ada duit ni udahlah terlepas dah. Orang yang tak ada duit kena dakwa. Tak boleh kata apa, tak dakwa apa, aku nak bayar lawyer apa, aku tak kerti, masuk je lah. Walaupun kata benda tu tak betul ke, benda tu cuma tuduhan ke. Lawyer hak belah sana mainkan persepsi sampai mahkamah kata nampak macam aku ni bersalah, masuklah dalam penjara. Nak kata apa, kita bukan ada duit. Nak bela diri sendiri, kita bukan nak kerti nak bercakap depan hakim. Menghadap je lah. Kan? Kalau orang satu orang tak ada duit, katakan kena saman, menghadap lah 300. Kalau hak ada duit, suruh 100 lepas kan? Save 100 lagi. Kena tahan, saya ada 100. Tak apa, kita settle sini, habis sini lah. Tapi ada duit, tak payah nak banyak sampai 300. Undang-undang ni boleh dibeli. Zaman yang mana undang-undang boleh dibeli, undang-undang dijadikan untung atau bahaya. Ada satu pihak, di pihak keadilan, mereka menjadikan undang-undang ni sebagai untung, tempat cari duit. Sebab antara, kita kata, tempat yang paling menguntungkan ni, kita kata bahagian keadilan ni lah. Bukan kehakiman kat sini, kehakiman kat sini telus insya-Allah. Kehakiman ni di Papua Guinea sana, kepulauan Papua Guinea kan. Sebab bahagian keadilan ni, kalau kata rasuah takkan RM50 kan, kurang-kurang 1 kes RM50,000, RM500,000, 5 juta. Tu yang Nabi kata zaman tu, zaman yang berlakunya wabai'al hukum. Tak kisahlah mana-mana pun, tapi berlaku, benda ni berlaku. Tu yang ketiga. Yang keempat, wa istighfafan biddam. Ni manusia mulai meremehkan nyawa orang lain. Istighfafan biddam. Nyawa orang ni tak ada nilai dah zaman tu. Berlaku pembunuhan, bergaduh sikit bunuh zaman tu. Bukan zaman lah, zaman tu. Zaman Nabi sebut tu, zaman tu berlaku bergaduh sikit kira bunuh. Bergaduh lelaki bini pun bunuh bini. Bergaduh lelaki bini bunuh suami. Ada. Bergaduh dengan anak, bergaduh bunuh anak. Banyak. Bunuh anak, berlambak kes. Bapak bunuh anak. Kecuaian mak bapak, anak-anak mati. Banyak berlaku. Bawa kereta di jalan raya ni dalam keadaan yang bahaya, berlumba, bawa kereta dalam keadaan yang mabuk. Istighfafan biddam. Orang tak peduli dah nyawa, jadi aku puas. Zaman tu
bawa kenderaan ni bahaya, berlumba tengah jalan raya sampai lah kali bukan dia mati, orang lain mati. Masalahnya kalau dia mati tu kita worry lah juga. Ni masalahnya orang lain mati. Dia berlumba, orang lain mati. Dia mabuk, orang lain mati. Satu masalah tu istighfar fan bidam. Masalah mati tu seorang tak apa. Banyak orang lah tu hanya kerana dia seorang. Aduh. Atas kecuaian berlakunya pergaduhan demi pergaduhan berlaku bunuh. Kan tu istighfar fan bidam zaman tu. Tu kita tengok ni berapa? 1, 2, 3, 4. Ada baki lagi 2. Sebab semua 6. Baki lagi 2 kita bawa kuliah akan datang. Cuma untuk kita muhasabah 4 ni agak-agak ada lagi dekat kita. 4 ni ada tak kat di zaman kita? Ada tak? Tu. Boleh kita kata 4 ni dah bukan kata ada lah, sebati dah. 4 ni bukan kata ada, sebati dah. Dah banyak berlaku. 2 lagi tanda tu kita bawa pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Setakat itu sahaja. Semoga kita mendapat ibrah, pedoman, motivasi dan juga inspirasi. Terus kita istiqamah di atas landasan yang disediakan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjali usaha kita dan memberikan kita kekuatan beramal dengan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Segala baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz atas pengajian pada malam ini. Dan teman-teman pada malam itu sudah kita disebutkan Ustaz yang dijauhkan. Dan yang kedua, maklumat untuk sambutan jemaah Hijrah Isra itu pada 17 bulan pukul 11 pagi. Jadi itulah tuan-tuan dan puan pada surah itu pada hari tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz apa ni? Habis tu kalau digantikan pada 30 bulan 6 nanti kan. Jadi dia perubahan sikit kan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekam clear. Ya. Ucapkan lain dulu. Basic. Apa dah tak boleh? Basic tak?